Assalamualaikum. Hai korang, selamat Hari Raya Aidilfitri. Hari ni saya datang dekat KL ni. Kebetulan saya ada dekat KL ni, saya singgah dekat Putrajaya. And then saya lalu dekat kawasan yang pernah saya sok ikan dulu, dekat area Paya dekat Cyberjaya ni. Okey, hari ni saya tak ada sok ikan. Saya cuma plan nak pasang bubu je. Saya ingat saya nak pasang bubu untuk saya nak cari ikan seluang ekor merah tu. Yang seluang ekor merah tu mungkin kalau ada tiger barb ke apa kat sini, seperti yang saya pernah tengok orang dapat. Jadi saya ingat saya nak try lah. Try dekat belakang tu. Kalau korang tengok nampak tu, saya try pasang bubu kat situ lah. Nanti besoknya baru kita tengok lah apa hasil kita dapat. Ok, jom guys, kita sediakan peralatan kita dulu. Let's go. Ok, ni kita ambil peralatan kita dulu. Ini bubu yang dibeli di Shopee, bubu yang baru dibeli. Ok, dan nanti kita akan pasang lah, kita akan letak kat situ lah. Dan kita akan tinggal dalam masa 1 hari. Dan kita tengok apa hasil kita. Ok guys, dia tu masih dalam baju raya lagi. So ni dia punya jaring dia. Kita letak kita punya buah kelapa sawit. Dan juga umpan penaik bau kan. Kita letak je semua kat dalam ni. Kelapa sawit pun dah agak kata dah start berbau lah. Dia dah masak, masak. So kita akan letakkan semua teruslah dekat dalam bubu kita ni. Sebelum tu kita sediakan umpan kita dulu Ok guys, kita masuk kelapa sawit kita dulu. Dan kita masukkan umpan ni pula letak je semua. Malas nak simpan. Ok, ni kita punya umpan kita. Bau dia kuat. Kita sediakan kita punya bubu pula. Bubu Shopee kita. Ok, ni kita punya bubu. Kita ikat dulu bawah dia ni macam biasa. Ikat dulu guys. Saya lupa pula bawa tali Tali tak apalah, harap dia tak hilang dekat situ je. Tali kontot je guys. Ok, kita masuk umpan kita. Ok, bubu kita. Okey tu. Tali. Itu boleh nanti nak ambil Okey kan? Baik luka daun tu. Cuba jatuhkan lagi ke bawah. Ambil kayu ke? Kayu lah. Bubu kita dah pasang. Kita letak kat situ. Kita bagi dia ada apa nama, ruang udara sikit. Mungkin kalau ikan-ikan yang jenis apa, ikan-ikan yang jenis bernafas guna ke permukaan contohnya macam ikan sepat ke, ikan aruan ke, kita letak ruang sikit lah. Ok guys, kita dah tinggal bubu kita. Nanti kita tengok besok apa hasil yang kita dapat. Ok guys, jumpa besok nanti The next day.
Hello, hai korang. Hari ni hari yang kedua yang kita nak pergi tengok bubu kita yang ada kat bawah tu. Nampak macam banyak hasil. Jom kita tengok lah. Sebelum tu saya nak bawa keluar aquarium dulu. Lepas bawa keluar aquarium, kita akan bawa naik bubu tu lah. Dan kita tengok lah hasil apa yang kita dapat. Okay, let's go. Ini aquarium kita. So kita punya bubu tu ada kat situ. Saya tengok lah macam ada banyak hasil jom kita try tengok. Kalau korang nampak tu, saya ke depan sikit, tu bubu kita ada kat situ je. Jom kita tengok apa hasil dia. Okay guys. Okay, kita turun slow sebab tanah ni dia agak lembut. Okay, kena hati-hati lah, kena banyak hati-hati. Okay, tu bubu kita kat situ je. Okay, boleh kita ambil air dulu. Air untuk isi dalam aquarium ni sebelum kita tarik bubu kita lah. Kita ambil air dulu. Ok, cukup kot. Air dia agak kuning. Ok, jom kita ambil bubu kita. Sekejap kita tengok bubu ni paya dia dekat Science Park Road dekat Science Park Road Cyberjaya ni air paya dia. Ok guys, jom. Oh banyak. Kita dapat target kita. Kita dapat banyak sepat. Kebanyakannya hanya ikan sepat dan ikan sepilan. Itu ada seko seluang putih merah. Seluang yang dulu. Nampaknya kita tak mencapai KPI kita. Oh, dia sangkut. Dah mati. Banyak hanya ikan sepat dan ikan sepilai. Majoriti yang kita dapat hanyalah ikan sepilai. Ikan sepilai. Dan juga sepat ronggeng. Itu sepat tu cantik. Itu oren tu. Mana? Tengah tu. Kala gelap tu. Ni. Makanya hanyalah ikan sepat. Agak mengecewakan lah. Ikan target tak dapat. Dapat tapi mungkin dah makan. Oh, dia yang mata biru tu. Okey. Itu. Tak tahu lah hidup lagi ke mati. Inilah ikan target kita sepatutnya, ikan seluang ekor merah. Oh, dah mati. Anjing. Ha? Dia tak nak cepat. Balinglah kat anjing tu ikan. Hitamnya. Dia sikut je. Baling kat dia? Baling je lah, dia takut. Oh tu. Aku yang hidup. Ini kan tak hidup lah.
Baling je lah kat dia. Baling je lah kat dia. Ini tak ada. Ikan lah, ikan. Macam makan. Bagi dia lagi. Come. Okey korang, ni hasil bubu kita. Sekarang ni yang saya ambil letak akuarium lah. Just nak tunjuk korang spesies saya dapat 3 jenis lah, iaitu sepat ronggeng dengan ikan karin lah, ikan sepilai, dan juga hanya beberapa ekor saja ikan seluang ekor merah yang saya target. Saya target mungkin lebih daripada 10 ekor, tapi sama ada ikan tu tak masuk bubu ataupun dimakan oleh ikan sepat ni sebab banyak ikan sepat tadi yang besar-besar. So tak apalah, saya nak sauk pun saya tak ada sauk dah, tapi ikan sepat ni saya akan lepaskan semula sebab saya tak target ikan sepat pun. Saya hanya nak ikan ni je yang saya nak, ikan seluang ekor merah ni je. Yang ni je ikan target saya. Ok guys, ini je lah hasil yang kita dapat pasang bubu. Ok, sorry dia tak clear sikit. Ni hasil kita dapat saya memang target ikan seluang ekor merah ni, tapi kita hanya dapat dah 1, 2, 5, 6 ekor je. Selebihnya ikan sepat kebanyakan ikan sepat mungkin lebih pada 20 ekor. Ok guys, itulah dia tadi hasil tangkapan bubu kita yang saya pasang dekat sini tadi. Dekat situ tadi, dekat area situ, kita dapat banyak ikan sepat ronggeng berpuluh-puluh ekor ikan sepat ronggeng. Saya dah lepas balik semula sebab saya tak target pun ikan sepat ronggeng. Saya nak ikan seluang ekor merah tu je. Kita dapat dalam 6 ekor je, tapi saya tengok dia banyak je berenang sini. Kemungkinan saya rasa dia masuk dalam bubu tapi dimakan oleh ikan sepat tu lah, sebab terdapat agak 2-3 ekor bangkai yang dah mati kan. So mungkin itulah sebab dia lah, saya rasa. Ok guys, itu je lah video kita hari ni. Kepada yang menonton, saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Jangan lupa like, komen dan subscribe guys. Ok guys, kita jumpa lagi dalam episod Jongsot Ikan yang akan datang nantilah. Lepas hari nanti saya akan jalan-jalan lagi lah. Ok guys, jumpa lagi. Bye.